Assalamualaikum. Hai, Biologi tingkatan 4, subtopik 10.3, Mekanisma denyutan jantung. Pencetus impuls elektrik bermula di dinding atrium kanan. Di sini wujud perentak jantung semula jadi yang dipanggil nodus sinoatrium atau nodus SA. Nodus SA berfungsi mencetuskan impuls elektrik. Impuls elektrik tersebut merebak pantas lalu menyebabkan kedua-dua atrium mengecut secara serentak. Seterusnya, menolak darah mengalir masuk ke dalam ventricle. Selepas mengecutkan atrium, impuls elektrik akan sampai ke nodus atrioventricle, nodus atrioventricle atau nodus AV yang terletak di dasar atrium kanan atau septum. Dari nodus AV, impuls bergerak melalui gentian otot khusus bernama Burkitt's His, turun terus ke apex iaitu bahagian hujung bawah jantung. Seterusnya, impuls merebak melalui cabaran gentian Purkinje ke seluruh dinding ventricle. Purkinje ni nama saintis tau. Okey, jom sambung. Rentetan impuls tersebut mencetuskan pengecutan otot ventricle bermula dari bahagian apex menolak ke atas, lalu mengepam darah keluar dengan kuat ke paru-paru dan seluruh badan. Cuba teka dari mana datangnya bunyi lup-dup, lup-dup. Bunyi degupan jantung manusia berpunca daripada getaran penutupan injap. Loop, loop, LUB terhasil apabila injap trikuspid dan injap bikuspid tertutup. Bunyi dup, dup, DUB terhasil apabila injap sabit di aorta dan arteri pulmonari tertutup. Now, berkaitan dengan daya peredaran darah, bagaimana darah mampu menentang graviti untuk mengalir kembali ke jantung? Pertama, pengepaman jantung menghasilkan tekanan hidrostatik tinggi bagi menolak darah mengalir melalui laluan arteri. Kedua, pengecutan otot rangka memainkan peranan yang sangat kritikal. Pengecutan otot di sekitar kaki akan menekan dinding salovena, lalu memerah dan menolak aliran darah kembali ke atas menuju jantung. Injap di dalam salovena pula sentiasa memastikan darah mengalir sehala dan tidak turun semula ke bawah. Now, masa untuk uji minda. Soalan 1, namakan struktur yang dikenali sebagai perentak jantung semula jadi. Jawapannya adalah nodus SA yang terletak di dinding atrium kanan. Nodus SA itu apa? Nodus sinoatrium. Nodus sinoatrium. Soalan kedua, susun urutan pengaliran impuls elektrik jantung. Jawapannya bermula dengan nodus SA iaitu nodus sinoatrium, turun ke nodus AV iaitu nodus atrioventricle, lalu melalui berkas His dan berakhir merebak di gentian Purkinje. Soalan kibat, mengapa pelajar mudah pingsan jika berdiri tegak terlalu lama semasa perhimpunan sekolah? Jawapannya, apabila pelajar berdiri statik, otot rangka di kaki kurang mengecut. Darah akan mula terkumpul di bahagian vena bawah badan. Akibatnya, aliran balik darah ke jantung menjadi sangat berkurang lalu menyebabkan bekalan darah beroksigen ke otak menurun secara drastik. Hebat sungguh rekaan jantung ciptaan Tuhan ni kan? Okey semua, that's all for now. Thank you.